Saya benar amalan penunduk dahsyat. Anda baca 490 kali, insya-Allah anda pagi besok dia akan tunduk. Makhluk tersebut akan tunduk kepada anda. Duduk atas katil baca. Cukup 490 anda tidur. Allahumma habiskan mutu hayati tidur. Tidur je. Tuan-tuan, pastikan tuan-tuan nak tidur tu tuan-tuan ada air semayang. Kalau period macam mana? Tak ada period tak ada masalah lah. Tapi bagi yang tak period, bagi yang lelaki tu tak ada period lah. Anda baca, anda duduk, ada ambil semayang elok-elok, baca semua, ada tidur apa semua, Fatihah kapal inklusi bacalah. Bismillah 21 kali tu jangan lupa. Dan Bismillahirrahmanirrahim 200 kali tu jangan lupa. Selesai semua, nak tidur, nak baling. Nak baling. Sebelum baca doa tidur tu, anda baca apa? Anda baca, Ya Mumit. Ya Mumit, Ya Mumit, Ya Mumit, Mumit. Ya Mumit. Ya Mumit, Ya Mumit. Ya Alif, Mim, Mim, Ya Ta. Ya Alif, Mim, Mim, Ya Ta. Sebanyak 490 kali. Wahai Tuhan yang mematikan. Wahai Tuhan yang mematikan. Anda tuju kepada orang-orang tertentu. Amalan penunduk dahsyat dibaca 490 kali dalam berwuduk, uzur tak perlu. Sebelum tidur. Ya Mumit, wahai Tuhan yang mematikan. Anda tuju kepada sesiapa saja. Anda tuju tu ingat niat yang baik-baik. Kita tuju nak mematikan apa? Nak menundukkan kejahatan dia, bukan dia tunduk pada kita, tak. Nak tunduk kejahatan dia, nak tunjuk keserakahan dia.